Talent YouTuber hilang, dakwa dibawa lari suami. Bukti ini yang bawa anak orang laki ni bawa anak orang Ani. YouTuber dikenali sebagai Amar Nazhan mendedahkan kehilangan seorang talentnya bernama Anis menerusi perkongsian di laman TikToknya. Laporan polis yang dibuat oleh ibu mangsa mengatakan Anis telah hilang selama 4 hari dipercayai dibawa lari oleh lelaki yang dikatakan suami kepadanya namun tidak mendaftarkan perkahwinan mereka di Malaysia. Amar bersama ibu serta adik kepada Anis pergi ke lokasi dipercayai tempat Anis disembunyikan namun tidak diberikan kerjasama oleh pihak yang terbabit. Dia sentuh bukti Mari. Bukti ini yang bawa anak orang laki ni bawa anak orang Tak ada, polis kalau buat benda dah. Ini orang. Sanggup drive ambil duit Sanggup ambil duit dia driver. Dah, tak luar akak. Dia ancam Dia sentuh family Kalau akak mari dengan cara molek, tadi saya layan cara molek. Akak mari dengan babi ni. okey. Dengan budak-budak air ni. Okey. Tak apa bang. Dah. Tak nak rekod. Tak nak rekod dulu. Belum gini jangan rekod. Tak nak rekod. Pegang. Jangan sentuh saya Jangan sentuh saya. Cakap. Tak apa, jangan sentuh. Tak apa. Kita tahu undang-undang. Kita boleh lawyer. Tak apa, pegang. Tak ada masalah. Jangan sentuh Am. Jangan sentuh please. Jangan rapat. Ni ada rekod please. Jauh. Jauh. Kita ada hak untuk rekod. Okay, tak ada masalah. Sila ke belakang. Kita ada hak untuk rekod. Jangan risau. Jangan rakam. Kita ada hak. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Jangan rakam. Jangan. Kita ada hak. Kalau bagi. Nampak? Kita ada hak. Jangan rakam. Korang kita ada hak untuk rekod korang. Ini ATA ATA Malaysia Peruntukan. Atas Malaysia. Tak apa. ATA. Jangan sentuh Sentuh orang Jangan sentuh orang. Tak apa. Kau apa sekali? Tak apa. Mai sini. Jangan sentuh saya. Kau apa benda jang? Kalau nak tetang jangan sentuh saya. Aku dah rogo bini aku. Tak apa. Cepat dia. Tak kena comel. Tak apa. Tak kena bagi mau dengan bagi dia. Betul tak? Loy, boleh datang Loy kat kaunter Loy. Loy boleh datang Loy. Jangan sentuh saya. Aku tak sentuh dia, aku cakap jangan molek. Bagi orang tahu tak? Okey. Alasan ni dia tak nak bagi Dia tak nak bagi Anis Dia tak nak bagi Anis. Ingat mungkin ni kan dia orang dekat tak apa. Aku benda aku tak salah. Okey dah. Nak post TikTok tu. Okey. Batok you. Okey. Baik korang. Mantap. Apa dia? Tunggu saya baca rekod. Tak apa. Tak apa, biar dia marah biar. Biar dia marah. Ni macam ni. Keluarga ni dia bersebahat dengan anak tu, dia tak nak bagi, dia tak nak jumpa Anis. So saya rekod. Tak apa. Aku nak tenang. Okey, boleh Loy. Boleh Loy. Datang Kuantan Loy. Loy PM je Loy. Tak ada masalah Loy. Boleh Loy, tak masalah Loy. Tepin komen ni. Agak tenang tu. Itu yang badan besar tu dia yang culik Loy. Dia yang driver, tapi dia bayar orang tu, dia bawa jauh-jauh, dia driver. Dia tak rasa bersalah langsung. Dia tak ada bersalah langsung ni. Dia rasa bersalah. Tak apa biar. Tak apa. Biar tak apa. Marahnya bersebahat. Dia bersebahat dah ambil anak orang. Lepas tu dia salahkan orang, dia cari point lain. Dia ejek jauh sikit, tak apa. Saya dah jauh ni. Boleh Loy. Saya kat Kuantan Loy. Jangan basuh akak tu Seorang tolong akak Jangan buat macam tu akak kesian ni. Apa dia sibuk buat hati tu. Dia semua tak minta izin. Okay, tak apa.
Korang patut tak boleh. Kalau dia nak tahan boleh. Yang dia boleh. Aku tengah pegang ni bukti. Ni bukti aku ni jaga. Bukti. Dia panggil dia orang babi tiga-tiga kat belakang kesegan dia tu. Anak sampai bila kan? Dia buat motivasi apa depan-depan kawan dia. Bawa je lah jumpa anak dia. Apa benda buat motivasi depan ni? Ni bukan kempen korang berjerit-jerit orang. Dengar motivasi. Dia tahu alamat rumah anak tapi dia sengaja dia tak nak bagi tahu. Dia tahu alamat rumah tu. Tapi dia kata kat mak dia, aku tak apa mati aku tak akan bagi alamat rumah dia. Jahat ni. Dia buat motivasi. Abang boleh join ni lah MLM abang. Boleh tarik-tarik orang abang. Berapa bang package 300 ke 1,500 ke? Boleh lah bang. Buat skim piramid sikit bang. Mantap bang. Dah nampak dah yang geng-geng yang boleh join abang ni. Motivasi abang yang terbaik. Saya bukan apa tau. Saya geram tau dengan dia. Oh, sorry. Okey, macam ni lah bro. Sorry Okey, nama apa? Nama? Tak muka. Bawah, nampak? Bawah. Okey, nama apa bro? Arul. Okey, orang sini juga? Saya orang sini. Okey, kenapa? Tak, kita ni bukan nak emosi. Saya ni bukan jenis nak menyerang buat live siapa suka. Okey, saya tanya. Dia tu memang dia panah. Dia tak suka orang rekod-rekod dia. Tapi dia panah ke abang buat live. Jangan fikir panah dia. Panah kami datang pada jauh. Panah kami ambil anak orang. Panah kami. Tahu. Betul tak? Abang tahu abang famous. Jangan cerita famous. Kita datang sini untuk tolong orang. Bukan sebab famous. Bukan. Oh, motivasi. Okey, leader panggil Jangan rekod. Saya rekod dia. Saya tak rekod awak. Saya cuma rekod dia. Sebab apa? Mulut dia tak boleh jaga. Mulut jaga saya okey. Dia memang gitu. Mana boleh ikut kendak dia? Mulut dia je kena ikut. Mana boleh ikut mulut dia? Sekarang ni abang main ikut apa sekarang ni? Abang tengok jang. Okey, macam ni lah. Kita orang dah tahu awal. Abang Boleh tak? Abang end je. Okay, kita tunggu settle. Kita orang dah tahu awal. Kita orang sumpah datang awal. Kita orang pusing-pusing nak cari rumah dia sampai pukul 4. Bukan datang tengah pagi tau. Kita orang sampai pukul 10 malam kita orang sampai awal. Kita orang drive laju sampai sini. Nanti dia barang kita pun boleh barang juga. 4-5 jam kita pusing. Sebab tu kita orang panas bang. Daripada saya agak muda tu. Alhamdulillah je. Jangan buat live. Itulah. Tahu marketing abang. Marketing YouTube abang. Tak. Dengar. Marketing is marketing. Sekarang ni mall tu di bawah kita punya content partner, kita punya talent baru bekerja. Itu je. Tak ada pasal marketing. Kita tak expected yang dia diculik. Tak ada siapa pun expected dia diculik. Dengan nama Allah tak ada siapa expected dia diculik. Dan mak dia datang jumpa Am 4 hari tunggu anak dia. Tunggu sampai tak ada apa-apa jawapan. Kalau awak jadi mak dia, awak sedih tak? Cakap saya. Sedih kan? Betul tak? Dia kalau tak rasa kesian kat ni, kesian lah kat anak-anak dia one day. Jangan buat anak orang anaknya gitu. Jahat lah macam tu sampai cutu sekali. Jahat. Bagi je lah alamat anak dia. Bagi anak dia. Simple. Bagi alamat anak dia. Simple. Kita tak payah pening-pening. Kalau dia bagi alamat rumah anak dia, tak ada jadi panjang-panjang cerita. Datang 3 jam. Bukan nak tunggu 20 minit. Dia tak selesai macam ni korang. Betul. Abang tutup lah abang duduk dalam kereta dulu. Betul. Dan abang ni pun angguk. Abang tutup lah tutup je. Duduk dalam kereta. Bukan kita nak balas dah. Tak apa. Sekarang ni saya duduk sini diam. Silakan saya tengah mak dia. Saya buat sini. Tak payah tunjuk ke view tak apa. Tak, ini hak saya. Betul hak abang betul. Tapi tak comel bang. Ada orang yang tak tutup orang betul. Dia macam ni. Abang nak rakam boleh. Jangan play with team. Saya tak ada rekod live lagi kat bini dia. Betul tak semua? Semua setuju tak? Tak ada rekod pun. Kita sampai mak dengan kakak dia tu datang dulu jumpa. Tapi dia duduk tak nak mengaku. Ya. Am datang cakap Assalamualaikum. Tak ada live. Adalah bang. Kita tengok Tak. Dengan nama Allah tak ada. Betul tak kawan-kawan dalam live ni tak ada kan? Belum tak ada kan? Tak, bang. Abang. Salah bang. Tak, bukan. Salah bang. Salah faham. Dengar bang. Saya masuk tak ada live lagi. Lepas tu dia halau, dia sepak kursi bang. Dia mengamuk. Dia tolak saya keluar. Baru saya buat. Saya masuk depan pintu minta izin bang. Saya minta izin. Saya kata, abang saya boleh masuk. Dia kata tak ada izin. Tak. Mula-mula dia macam nak mengamuk. Dia nak mengamuk. Weh, apa dia datang pun semua kan? Apa dia datang mengamuk? Terus dia tendang kursi semua. Cerita awal dia, Am masuk bagi salam. Jawab salam. Lepas tu Am dia tanya, ada apa datang Am? Kata nak bincang sebab dah tunggu lama dah tak nak mengaku. Lepas tu baru dia keluar, dia nampak kita orang kat luar pagar ni. Betul.
Teman, tengok. Lepas tu dia mengamuk. Dia nampak Dia ramai. sepak kursi, Dia sepak kita saya. buat Dia geng nak tolak pergi saya betul. bang. Dia tolak saya. Tak masalah kalau contoh Pak Abang serang pun kita Tak bang. Bang, Abang serang saya dia tak kita boleh sebab- buka benda okey, lain kau- bang. Betul tak? saya tak ada niat pun nak serang-serang buat live macam ni mula-mula. Dia datang tolak saya, dia tutup pagar semua mengamuk-ngamuk. Saya start buat live sebab dia dah sentuh saya bang. Sumpah bang. Kalau tak saya tak akan buka live bang. Dia play victim. Dia sentuh Dia dulu. play victim Lepas tu sekarang. dia mak dengan kakak Abang dia masuk dah dalam kawasan rumah dia kan? Okey, saya minta izin dengan mak dia sekali. Mak dia masuk dalam juga sekali. Mak dia dengan tu je bang. Tak, dia masuk, saya datang depan tu, saya cakap, "Assalamualaikum, boleh saya masuk?" Dia dah tengok lah, dia dah tengok. Video awal ada. Dia muka dia dah palat. Ada video tak apa lah. Muka dia dah palat lah. Okey. Sekarang ni macam ni lah. Abang tutup lah. Abang buat video je. Lepas dia sentuh je, baru Benda dia ni nak tak perlu kau tunjuk kat satu Malaysia bang. Betul. Betul. Kita tahu Okey, abang ada tak, nama. tak. Okey, macam Kita ni, tahu macam abang ni. ada nama. Clear, Betul. kita clear ni. Okey. Okey, clear. Tujuan tadi, daripada awal peringkat saya tolong mak dia daripada tak ada video sampai sekarang viral, baru ada respon. Mula-mula, dapat hari dah mak dia tunggu, tak ada respon. Semua buat tak tahu. Lepas tu dia datang jumpa saya, tolonglah anak makcik dah 4 hari dah. 4 hari tunggu ni, tak ada respon semua. Lepas tu, okey. Saya pun minta tolong. Saya pun terus buat apa, cakap tak apalah nanti kita buat cara terakhir, kita viralkan. Bila viral, barulah 2 orang kelang kabut. Bila dah viral macam ni, kenapa nak salahkan pasal live pula? Kita ikut perjalanan bagi orang faham. Orang tak tahu apa-apa dalam ni. Orang macam nak tengok apa jadi. Tak perlu pun bang. Okey, dia macam ni bang. Abang buat video Saya je, tak perlu ikut lah. flow. Betul tak semua dalam ni? Kita ikut flow, bagi semua faham. Semua dah tahu cerita, semua jalan. Viral kau viral ikut dia. Tapi cara lain ni tak jom. Semua cakap betul. Abang, semua setuju. Please korang, kalau korang tengok gambar ni, ini adalah adik angkat saya lah. Di mana dia telah hilang sekarang ni. So, saya bawa keluarga dia. Ibu dia disebabkan kes ni baru berlaku semalam lah. Okay. Dipercayai semalam family dia dah buat satu laporan polis. Dikatakan adik angkat saya ni telah dilik oleh suami, mengaku suami. Katakan suami tapi tidak berdaftar secara sah di Malaysia lah. Boleh tak keluarga dia cerita sikit apa yang jadi semalam? Dia ambil Anis tu dah buat report polis tapi kita tak boleh call dia, tak boleh tahu dia kat mana sekarang. Jadi kita risau lah keadaan dia sekarang ni kan. Dia tak dapat nak contact dia sampai sekarang. Starting daripada apa? Hari Pada Ahad. hari Ahad. Hari Ahad Lepas sampai kejadian tu Selasa. lah petang. Dan dia sekarang, mak dia tak dapat langsung contact dia. Kakak dia pun tak dapat contact dia. Saya sebagai abang juga tak dapat nak contact dia sehingga hari ni lah. So kita agak risau disebabkan benda ni bukan perkara yang boleh buat main-main. Kita dan keluarga dia pun bimbang atas keselamatan dia sekarang. Sebab dalam report ni pun dikatakan dia terkul sebelum ni dan diguna secara kasar. So saya mohon pada orang ramai kalau jumpa gambar ni dan terjumpa Anis iaitu Moy, korang boleh hubungi saya ataupun hubungi keluarga dia sebab saya akan tag sekali kakak dia dekat bawah and keluarga dia ada apa-apa dah. Adalah yang tolong cari dia kan. Kita takut jadi apa-apa tu. Betul. So korang standby untuk kejap lagi kita akan buat live Kejap lagi saya akan buat live, saya akan buat penerangan yang lebih detail. Pak ni. Atas sikit muka ni. Ibu tak nampak muka? Tunjuk orang muka ni. Ni tunjuklah muka kau ni. Abang kena tengok. Siapa yang kat tepi tu siapa sibuk-sibuk? Anisha Liza. Syah, janganlah duduk dekat dengan Anis. Boleh letak muka elok-elok aku nak tengok. Tengoklah aku kat atas. Cuti kat mana? Tengoklah aku. Terima kasih. Tak, aku tak kena pukul. Dah tu, hang tak nak balik ke? Tak nak jumpa mak ayah hang? Jumpa bagi masa. Ani, abah nak jumpa hang, ibu nak jumpa hang. Awak orang kau hang tak angkat? Mana dia siap aku? Mana siang? Syah diamlah, ya Allah. Syah ambil. Aku nak balik rumah. Nak balik. Kenapa Syah ambil hang macam tu? Kenapa Syah tak jumpa aku? Tu macam nak langgar member aku. Panggil member aku. Dia gitu kan? Dia tarik-tarik. Nak, aku tolong ambil hang lah. Tak payah dah. Ani? Kita pergi Kuantan. Nanti Kita pergi Kuantan. Kita cakap dengan dia kita pergi Kuantan, okey? Syah colek bini dia.